Mabuk ketum betul siapa yang buat kenyataan macam ni. Katanya penjawat awam sokong penuh kerajaan Madani sampai PRU ke-16. Siapa penjawat awam yang sokong tu? Kita pun nak tahu juga data daripada mana, statistik daripada alam mana pun kita tak tahu. Tak dijelaskan dengan terperinci. Dahlah pencen kena tarik, sistem pentadbiran yang lemah dan pelbagai ketidakpastian dalam pelaksanaan dasar. Pelbagai rungutan berkaitan dengan kelewatan, semakan gaji, sistem penyata yang kerap bermasalah serta pengurusan sumber manusia yang longgar adalah cerminan sebenar keadaan semasa kini. Keadaan yang teruk macam tu pun boleh pula dia cakap semua orang sokong. Betul ke? Memang tak berpijak pada bumi yang nyata. Dan yang paling win sekali, cuba korang tengok di setiap kali posting tentang isu dan berita berkaitan dengan Perdana Menteri kita, like dia sikit je tapi emoji gelak dia memang ramai gila lah. Gelak tu bukan sebab lawak dia jadi, tapi sebab kita semua sebagai rakyat dah tahu asal keluar daripada mulut Perdana Menterinya, semua tak boleh nak percaya dan dia anggap kenyataan itu tidak serius langsung. Macam mana rakyat nak hormat kalau setiap kali PM bercakap mesti berputar belik? Kadang-kadang boleh U-turn sesuka hati dia je. Korang rasa macam mana? Penjawat awam, tolong komen sikit.